Dia warna dia gelap puan kalau puan tidak bancuh dengan air. If you bancuh dengan air, perbezaan bancuh dengan air ialah bila puan masak terus direct tumis rempah dalam minyak, dia jadi warna coklat. Dan dia punya bau lebih harum, lebih wangi. Kalau puan bancuh dengan air, you masuk dalam tumisan, dia warna dia tidak dapat warna macam you masuk direct terus pada minyak panas. Itu beza dia. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak kari dal. Sekali kita nak panaskan minyak. Dalam kuali ni dah ada minyak saya dah letak ya. So saya masukkan minyak sapi. Sekarang ni saya nak masak 3 ekor ayam. 3 ekor ya. So puan akan nampak minyak sapinya banyak. Apa lagi? Minyaknya banyak. Banyak ni pasal saya nak masak 3 ekor. Ya. Kita nak tumis 4 sekawan ni tadi bersama dengan daun kari. Saya nak masukkan bawang yang saya dah iris. Okey, kita tumis sampai bawang ni layu. So now kita nak blend. Kita nak blend buah keras, bawang besar, bawang putih dan halia. Kalau puan dekat rumah, puan blend sekali dengan cili kering. Kalau saya cili kering saya dah siap di blend. So saya tak perlu kisarlah ya. Kemudian kita kisar. Kita tumis hingga dia tak payah garing, tapi hingga cukup dah keluar bau. Ya. Kemudian kita nak masukkan yang kita kisar ni. Ya, bawang putih, bawang merah ataupun bawang besar, halia, buah keras. Minyak sapi puan tumis, minyak sapi tu tidak hangus. Minyak sapi tak hangus. You cairkan dia lama pun dia tak hangus. Tapi kalau butter ataupun margarine, puan buka aja, kalau puan lambat kacau, dia akan hangus kat tepi-tepi tu. Ya, betul. Itu beza dia. Ya, okey. Okey. Kita dah garing ni, kemudian saya nak masuk lada ni sikit ya. Lada tak banyak aja, tak banyak, lebih kurang 5 tangkai aja. Lada apa? Lada kering ya. Okey. Pastikan lada dia masak betul ya. Saya kecilkan api sebabnya saya nak masukkan rempah. Rempah ni saya tak bancuh dengan air. Saya terus masuk rempah. Kalau perempuan masak kari kan perempuan bancuh dengan air. Saya tak masuk dengan air, saya tak bancuh air. Lada kering ni, lada serbuk ni kena hati-hati bila nak masuk. Minyak kena, api kena kecil. Sebab ini puan, ada orang dia masak laju, pantas. Dia macam hyper kan. Ada orang slow motion. Slow berjam, nak tolak satu sendok tu pun lambat nak naik. Kalau yang masak macam tu, api jangan besar. Kita takut nanti by the time you nak rata, yang ini hangus. Yang cepat hangus yang ni, yang merah ni. Dia hangus saja, dia akan rasa pahit. Warna pun akan hitam. Ya, so kita masukkan semua rempah. Saya tak bancuh dengan air. Kalau puan nak bancuh dengan air, silakan. Kat sana masukkan rempah kari dan juga serbuk lada. Kita dah rata dia dengan lada-lada yang kita dah tumis tadi, baru kita besarkan api. Okey, kita tumis sekejap lagi bagi dia naik bau. Masuk aja rempah, minyak dia dah mula serap pada rempah. Jadi kita letakkan sedikit air. Air daripada blender ni lah tadi sayang ya. Okey, Kak Zaidah nak masukkan air lagi sikit. Nak bagi beza lah sikit. Hari-hari kalau masak kari tahu cili blend, kita campurkan dulu. Jadi pedas dia lebih menyengat lah. Okey, kita nak masukkan air lagi ya. Bila kita masuk rempah, kita masukkan air 3 kali. Nah, dah pecah minyak, dah cantik nampak ni. Okay puan, dah pecah minyak, minyaknya dah tukar color, kita nak masukkan garam. Balik-balikkan sebentar. Kemudian kita masukkan, saya pakai asam keping, jadi saya masukkan awal supaya asam keping tu dia mengeluarkan masam dia. Asam keping dia keluarkan masam dia agak lambat bandingkan dengan asam jawa. Ya. Okay, kita nak masuk yang ini. Okay puan, carrot,
dan kentang. Dia ni guna kentang Selalu je saya jarang masak pakai kentang. Hari ni pakai kentang. Nur, Kak Zaidah guna rempah jenama apa? Kak Zaidah pakai rempah jenama Kak Zaidah. Ini macam lok kari juga, cuma dia ada dal. Tu aja ya. Okey, Kak Zaidah nak masukkan ayamnya ya. Sekejap, saya masuk ni dulu. Tangan dah tak kuat dah nak angkat. Sekejap ya. Kak Zaidah ni pun selalu pelupa. Okey, kita nak masukkan dal yang kita dah rebus. Okey, kita nak masukkan santan. Santan ikut keperluan you all. Terpulang. Ada orang tak suka pekat cair-cair. Ikut, tak ada masalah. Ni kita garuk, kita ratakan dulu. Tambahkan air ya. Sebabnya tadi kita masukkan dal, dia agak pekat nanti. Okey, kita tunggu jap. Okey. You rebus air ayam tu, kalau you ambil masak lauk ni dia kurang sedap. Ya. You goreng ayam tu dia manis. Sebab itu kita boleh buat ayam masak garam kunyit, goreng garam kunyit. Betul tak? Kalau you ada satu ayam yang you rebus, you taruh dalam mangkuk, satu lagi sebelah tu ayam goreng kunyit, mana you makan? Goreng kunyit lah. Ayam goreng kunyit tu manis. Kita letak buah tomato. Dah pun siap lauk kita. Kita tunggu sekejap tomato dia masak ya. Tomato kalau puan masuk, kena masak tomato tu. Jangan you masuk terus you angkat, nanti lauk you basi. Dia akan keluarkan dia punya air. Ya? Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ni, iaitu masak kari dal buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.